Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, berat hati ya baca berita macam ni. Anak kecil tu 4 tahun. Dia pergi dalam dalam keadaan sangat menyayat hati. Takziah buat keluarga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada apa kata yang mampu nak ganti kehilangan ni. Yalah, semoga Allah kuatkan hati ibu, ayah, kan? Dan anak kecil ni, semoga Allah tempatkan dalam syurga tanpa hisap, insya-Allah, amin. Oh, dapat rasakan macam mana perasaan bapak tu. Itulah, dalam sedih ni kan, kita kena ambil pengajaran lah. Jangan ambil mudah bila bab soal keselamatan ni. Terutama bila kita bawa anak. Jangan kita fikir apa, tak kira lah dalam kenderaan apa sekalipun lah. Jangan kita fikir kejap je ataupun tak apa kot. Jangan. Sebab banyak kali kan kita dah nampak kan, bila terjadi sekali je terjadi, tak ada peluang kedua. Nyawa ni semua tahu kan. Bukannya apa, boleh je buat eksperimen ke kan. Sekali keluar lah terus lah. Itulah, anak bukan untuk kita ambil risiko lah. Ingat bila buat macam ni kan, Tosu teringat sama macam Tosu dulu. Masa Tosu bawa kontainer, masa anak-anak Tosu tengah kecil kan, orang Perak cakap tengah renik. Tosu bawa tu lah merata. Pergi apa, Tosu dulu bawa kontainer apa yang kosong tu kan, mana-mana port Tosu hantar lah. Perai ke, Kuantan ke, Pasir Gudang ke, Batu Wet ke kan. Diorang ikut lah. Tosu suka bawa anak. Pasal diorang kecil-kecil lagi masa tu, belum sekolah lagi. Seronok lah kan, boleh dapat bersama kan. Pasal banyak masa driver ni kan, Tosu faham. Memang atas jalan lah. Kita keluar pagi buta, balik malam, anak dah tidur. Tu yang kita niat kadang nak bawa anak-anak ke bini kan, biar masa dalam lori kita ni kan, dapatlah kita bersama. Itulah selalu bapaknya pemikiran. Itulah, jagalah anak-anak kita ni sebaiknya. Sebelum apa orang cakap apa, sebelum kita hanya mampu menyesal selama ni. Berat tu.